Okey, hai semua. Selamat datang ke sesi kupasan kita kali ini. Kalau anda tengah cari jalan yang betul-betul berkesan untuk lindungi duit simpanan anda daripada inflasi yang makin menggila tahun 2026 ni, anda memang kat tempat yang betul. Hari ini kita nak sembang pasal satu trend kewangan yang paling hot kat Malaysia sekarang ni. Makin ramai pelabur tempatan dah mula beralih arah ke emas digital. Ia memang satu perubahan besar dalam cara kita simpan kekayaan dan saya sejujurnya tak sabar nak kongsikan macam mana benda ni berfungsi dengan anda semua. Bahagian pertama, fenomena emas di Malaysia. Okey, jom kita terus selami anjakan besar-besaran yang tengah rancak berlaku kat luar sana tu. Bayangkan, perbualan kat media sosial sekarang ni penuh dengan soalan ni tau. Kenapa spread emas kat migas sekarang ni boleh kata hampir sama je dengan public gold? Benda ni betul-betul jadi buah mulut orang. Rakyat Malaysia memang terkejut habis bila tengok jurang harga atau spread ni makin mengecil. Sampai kan, ramai yang terpaksa kaji balik strategi simpanan diorang. Macam tak percaya kan? So persoalan cepu emas dia sekarang, kenapa tiba-tiba je rakyat Malaysia macam berebut-rebut nak tengok balik emas digital ni? Sebenarnya kan, ni bukan setakat sebab perbezaan harga yang mengejutkan tadi tu. Ini adalah petanda satu perubahan struktur yang jauh lebih besar dalam pasaran kewangan kita. Habis tu, apa benda sebenarnya yang mendorong perubahan mendadak ni? Masuk bahagian kedua, emas tradisional versus emas digital. Jujur cakap, dulu kalau sebut je pelaburan emas, mesti rasa macam susah sangat nak mula kan? Rasa macam rumit dan eksklusif sangat. Kalau kita tengok balik cara tradisional, macam-macam halangan ada. Anda perlukan modal yang besar, lepas tu asyik nak risau pasal keselamatan, nak simpan kat mana emas fizikal tu nanti takut kena curi pula, spread pun tinggi, belum campur lagi cas-cas rumit yang tersembunyi. Tapi, bila cara digital masuk pasaran, ia terus sapu bersih semua sakit kepala tu. Serius. Sekarang ni, anda boleh mula dengan modal ciput je, beli bila-bila masa terus dari telefon pintar, tak payah pening pasal peti besi dan proses dia sangat lurus ke depan, bagaikan langit dengan bumi perbezaan dia. Bahagian ketiga, kelebihan Versa Gold. Sekarang kita tengok satu contoh platform yang tengah menjadi sebutan dan sangat mesra untuk orang baru. Kenapa aplikasi macam Versa ni tiba-tiba popular sangat? Jawapannya mudah je. Ia direka khas supaya sangat sesuai untuk pemula dengan paparan aplikasi yang kemas dan tak serabut. Tapi, poin paling penting yang pengguna selalu puji ialah dana ni diuruskan secara profesional oleh pakar dari Aham Asset Management Berhad. Bila kita tahu ada pakar yang tolong pantau, automatik rasa takut tu hilang. Terutamanya untuk pengguna yang bermula dengan sifar pengetahuan kewangan. Dan dengar ni, ini yang paling syok. Sifar peratus yuran jualan. Ya, kosong. Maknanya, tiap-tiap sen duit penat lelah yang anda masukkan tu, 100% terus pergi ke pelaburan anda. Tak ada langsung dipotong kat pintu masuk. Lepas tu, bila anda rasa nak keluarkan balik duit tu, sifar peratus juga yuran penebusan. Anda nak keluarkan duit, keluarkan je. Tak ada charge penalty merapu. Dan untuk melengkapkan pakej ni, sifar yuran penukaran. Mesej dia kat sini sangat jelas. Lebih banyak duit anda kekal dilaburkan dan terus berkembang. Kita dah tak payah nak suap duit kita kat charge-charge tersembunyi yang menyakitkan hati. Memang berbaloi. Seterusnya, bahagian keempat. Mengapa emas penting sekarang? Mari kita tengok sikit gambaran ekonomi yang lebih besar tahun 2026 ni. Walaupun kita dikelilingi macam-macam instrumen kewangan moden, pakar-pakar masih tekankan emas atas 4 sebab kritikal ni. Pertama, ia adalah pelindung nilai, kalis inflasi yang sangat kuat. Bila duit makin jatuh nilai, emas biasanya akan bertahan. Kedua, ia berfungsi sebagai aset yang jauh lebih selamat bila pasaran tengah tak menentu. Ketiga, sejarah dah buktikan ia penyimpan nilai jangka panjang yang kukuh. Dan yang terakhir, ia adalah alat pelbagaian yang wajib ada untuk memastikan portfolio kewangan anda kekal stabil. Akhir sekali, bahagian kelima, cara mula melabur. Jom kita tengok langkah praktikal macam mana nak terjun ke platform digital yang tengah rancak ni. Kalau tengok pada ulasan pengguna dalam talian, memang sangat senang proses nak mula ni. Ada 4 langkah je. Pertama, muat turun aplikasi Versa. Kedua, pastikan masa daftar tu guna kod rujukan UAVR 6K5X. Kenapa? Sebab ramai yang kongsikan anda boleh dapat ganjaran RM10 percuma bila guna kod ni. Ketiga, lengkapkan langkah pengesahan identiti anda. Dan keempat, masukkan deposit minimum RM100 je untuk mula tengok duit tu bekerja untuk anda. Mudah sangat kan?
So, ini bawa kita ke satu soalan penting sebelum kita tamatkan sesi ni. Adakah anda dah bersedia untuk melabur dengan lebih bijak pada tahun 2026 ni? Lepas kita bincang macam mana evolusi digital ni berjaya pecahkan semua tembok halangan tradisional, hapuskan segala yuran yang membebankan dan buat pengurusan kewangan jadi tersangat mudah. Sekarang, terpulang pada anda. Fikirkan macam mana emas digital ni boleh bantu perjalanan anda ke arah kebebasan kewangan. Terima kasih banyak-banyak sebab sudi luangkan masa bersembang pasal topik ini dengan saya. Jumpa lagi